Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya cikgu sudah sampai juga ke Taman Serendah Sekebun Bunga hari ini. Akan tetapi ialah adik kerana kemusnahan akibat banjir dan faktor cuaca lah menyebabkan pintu pagar yang cantik ni sudah pun hilang, roboh. InsyaAllah cikgu akan ulaskan ataupun cikgu akan ceritakan, rungkaikan apakah yang akan cikgu ceritakan bila berada di sini. Hari ini kita santai-santai trip je. Siapa-siapa nak ikut cikgu sambil-sambil cikgu explore, itu saja. Siapa yang nak datang, insyaAllah boleh datang. Tapi buat kerja yang baik-baik lah. Jangan buat kerja yang tak elok lah Assalamualaikum, selamat alam. Nantikan video cikgu seterusnya, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan ta'alam. Alhamdulillah hari ini cikgu sudah sampai ke Taman Serendah Sekebun Bunga, mana bertempatnya Paduka Cik Siti Warna Kembang dan juga Puteri Saadong pernah bersemayam dan berkampung di sini. InsyaAllah cikgu akan rungkaikan. Jangan lupa sentiasa melihat ataupun follow Cikgu Aida di TikTok Cikgu Aida, sentiasa melihat video cikgu. Salam ta'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibunuh. Bila diburu dan dibunuh, benda tu adalah benda yang sangat serius, ada. Jadi kan orang buat gelaran tu atas kerana berjuang dengan cara dia lah. Berjuang dengan cara dia. Tidak ada nama gelaran. Dia ada PA perangai lah kau ni. Wakil rakyat perangai lagu ni, wakil raja ada perangai lagu ni. Duk zikir, duk solat, duk berapa 400 tahun dulu. Inilah wakaf tempat Siti Warna Kembang duduk rehat, duduk zikir 400 tahun dulu. Jadi wakaf ni tak pernah kering, selalu dibasuh air dengan wuduk setiap hari. Masya Allah. Jadi wakaf ni hati-hati sebab keramah dia besar, kita takut kita makan diri. Dan ni tempat untuk basuh muka, ambil wuduk, ambil nawar, minum air. Bawah untuk mandi. Lain pada tu jangan ambil. Memang takut naik motor jam muka ke paip ni. Tak sampai. Ajar. Ya. Ajar kat macam. Allah gerak dia nak jodoh mai. Dapat atuk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sudah sampai di Tanah Serendah Sekebun Bunga. Alhamdulillah, di mana dikatakan kawasan ini ialah kawasan istana Cik Siti Warna Kembang pada ketika dahululah, melalui sumber daripada Pok Dik lah yang mengatakan di sini adalah salah satu kawasan tempat Cik Siti Warna Kembang tinggal. Gitu. So, siapa-siapa ada ni, hari ni kita naik Bukit Maruk hari ni dah. Pada jemaah-jemaah kita ada Sri Kandi ramai hari ni, alhamdulillah. Jadi kalau siapa-siapa tengok WTT ni, hadiahkanlah Cik Siti Warna Kembang. Al-Fatihah. Bismillah. Tapi bila balik, sangat kecewa bila melihat Raja Abdullah tu telah pun kahwin lain. Kahwin tu bukan orang lain, ni hak kena mengena juga. Jadi dia marah lah. Tapi dia marah, dia tidak bunuh untuk lelaki dia. Dia marah, dia menghilangkan diri. Dia lari pergi Bukit Maruk, pergi
tempat-tempat hak dia duduk lah. Tapi Bukit Maruk lah tu adalah salah satu kawasan kesukaan dia.